ringkasan prosedur pada hari ini. Hari ini inquest telah diteruskan pada malam 15/7/2025. Saksi telah mendapat tahu daripada pelajar lain bahawa Zara telah dipanggil oleh sekumpulan pelajar sini untuk masuk ke satu dorm berkenaan dengan kes kecurian. Kes kecurian kad, bank dan juga pin bendera Malaysia menurut saksi. Okey, dan pada malam itu saksi mengatakan bahawa dia telah pergi ke dom tersebut untuk meminjam kasut daripada junior. Pada malam itu dia kata masa itu sudah lebih kurang jam 11 malam, sudah lights off, dan masa dia pinjam kasut tu ada dua orang pelajar junior di koridor depan satu dom lagi, dan dia terdengar seorang pelajar junior mengatakan mencuri lagi kau Pokemon anjing. Okey, so dia kata dia dengar dengan jelas, dan dia kata pelajar junior itu berkata perkataan tersebut dengan nada marah. Okey, itu yang dia dengar sendiri. Justice for Zara.